Ikan ni jahat. Makan kerja dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to channel aku, Romeo Angler. Pagi ni aku tu mancing lagi geng. Tapi kali ni aku tu dengan IB geng. Menyangka ini hari Sabtu. Aku tu dengan anak aku ni. Dia dah lama dah tak turun dengan aku. Hanya aku tinggal je. Hari ni aku ajak dia. Sebabnya hari ni cuaca mendung. Lepas tu aku nak pergi main unjam hari ni. Lepas main unjam, main kerisi, tengok macam mana. Sebab hari ni air pagi ni lindang. Tengah hari nanti mungkin kucur sikit. Kita tengok macam mana. Kalau sempat main trolling, kita trolling. Ok geng, tunggu ini panas dulu. Lepas tu pakai life jacket, tu kita lacur arah je. Ok geng, dah sampai depan kuala ni. Kita lepas gewang sambil tuju ke spot. Spot ni agak jauh ni geng, sejam lebih. Kita try lepas gewang. Patrol ni ku ada 6 dia. Belum sampai spot lagi. Baik. Timbu tahan je. Tengok duit guide. Kecil ni atas air. Mungkin anak kot. Rempit-rempit. Apa ni? Oh, todak je. Anak todak. Anak layaran. Macam mana nak lepas balik ni? Ambil ikan ni. Lucut lah. Dia sambil video.
Jangan main. Aduh, mana nak buat ni? Susah kan kalau tak gacu. Nak gacu kan mati. Sebab nak putar balik kan. Dah. Sekian. Oh, kuat dia geng. Aduh. Mana keluar? Anak layaran. Push dah aku. Nah, okay. Tuh. Apa ni? Dah sampai unjam ni. Baru first drop ni. Aku lupa pula nak buat. Sorry. Ni okey kau dendam. Padu ambil. Kata alang. Sebab nak timbul. Nampak dah putih-putih ni. Oh. Aduh. Alamak. Bunyi macam putus satu tadi. Rasa macam putus. Ki baru turun. Oh, keluar pada plastik. Aduh. Alang gaya ni. Jangan berbelit dekat tali lenjam sudah. Talai. Buat lagi tu, nak datang lalu. Ya, 3 ekor lagi. Kelak air. Talang geng. Talang okey. Alhamdulillah. Mai serah diri. Ya.
Patut aku tengah tahu kalau ada benda ambil. Ada lagi. Ada lagi. Aku tengah gulung umpan ni nak layan jeep ni. Lecuk lah. Lecuk ya. Ada lagi. Oi, rempit. Sini dia rempit. Rempit geng, saiz makan sedap ni. Aku tengok gulung ni. Iya ni. Saiz 800 gram kot. Sampai sekitar kacang. Bukan ebek ni. Dia kuat macam ni. Tak pun anak talang. Kan? Anak talang. Gigi. Dia rempit lagi. Aduh weh, aku risau cabut dulu. Kita kena gaya. Besar yang ni sikit pada yang aku dapat trolling tadi. Hari ni tergila rempit dia bagi. Dah cabut dah. Jig aku baru drop. Macam ebek. Say you air. Banyak cara kasar-kasar cara selok-selak macam ni. Betul kebek ni. Ebek geng, ebek. Ebek geng. Saiz macam semalam kot, sekilo. Aduh, sauk. Sauk. Aku timbul lah. Aduh. Tak ada rezeki geng. Kalau dia buang atas ni je tadi. Ya, layar.
Bawa lagi ke? Oh, besar ni. Tengok dia kecil eh. Oh. Tak ngerti ya tu. Saya tengah gantung ni geng. Aku fucking arus laju sangat. Aku gantung lah. Berhenti kat sini. Ni sikit lagi. Nampak dah putih-putih. Tali terik sama. Alhamdulillah. Besar kan dia. Yang aku lucu ada kecil. Strike lagi kan. Kali ni dia tak puas hati, dia nak main sendiri pula. Tadi dia ambil dari aku kan. Ni dia main sendiri pula. Dia bagi aku kutip cintaru ni. Ya, layan. Kecil. Ikan ni jahat. Makan kerja dia. Oh, dia kecil sikit. Dia kurang sekilo. Tadi lebih sekilo. Besar ke? Kecil dia. Alhamdulillah. Tasi apa tu? Oh, tasi apa? Sekali dah hampir penuh. Bagi dah tu terjaga.
Bau terasa. Tinggi ni. Oh, sang. Macam besar yang. Sarah besar pada air. Oh. Jangan lutut. Baik. Alah, dia timbul pula. Alhamdulillah. Sahim. Itu semalam juga ni guys. 3 kilo. Alhamdulillah. Bebek yang baik semalam 3 kilo. Mantap. Anak aku pula guys, try. Dia ambil yang aku tadi lokoh. Kira dia patut ke. Dan anak aku dah sebelah. Dia bantai anak aku punya lah. Kecil. Oh. Saiz comel. Saiz singgang. Alhamdulillah. Dewek lagi geng hari ni. Anak aku pakai warna exhaust. Aku pakai warna hijau. Ke situ. Strike lagi geng, ebek. Dia ambil dah sekali hari lokoh. Tu ambil lagi sekali. Aku tengah leka telefon. Aku telefon tekong aku. Sebab tadi turun sekali. Yang nak panggil dia datang layan beg kat sini. Dia jauh pula. Saiz comel. Alhamdulillah. Woohoo. Tekong strike dah geng. Oh, tekong sohu ni. Aku call dia tadi, dia datang. Dia ambil spot aku. Jadi aku duduk gantung belakang dia lah. Dah wing guide Oh, tu ada tu. Ya. Oh. Strike sekali, ada satu lagi strike guys. Double strike. Oh, jorang kasar pakai agak gitu lah, agak guide lah.
Oh, kasar. Alhamdulillah. Strike, geng. Boleh halau dah ni. Oh. Double strike, geng. Tak apalah. Ujung gacu tak ada? Ujung gacu. Oh, kasar tak demo tak? Oh. Ayah nak naik atas gunung, dia naik. Tu, ambil tali, agak tali tu, dia naik ke belakang tu. Ni tak apa. Anak aku pula strike, geng. Dia pergi pindah atas bot ekor. Oh ni Ustaz kena tolong guide tu tak? Ia dah boleh ke atas tu, dah boleh tarik atas. Oh, balik tengok kapal tu. Right lagi, geng, dia, geng. Oh, jauh lagi. Layar. Kilo lebih kurang demo juga ni. Yo. Molek patah juga tu, jangan tu sangat, jangan agak tinggi sangat. Oh, no. Lagi, geng. Jasa tekong aku dia pelawa sangat, anak aku naik atas. Dia lembut dia lembut, dia gerak macam omel gitu.
Mana tak mari? Oh. Baik. Tak nampak lagi kelibak ni. Jadi kau nak mula dah lah. Kena ustaz agak kait. Besar tu. Lagu tu joget tu pun kasar tu. Pok awet lagi. Jangan kat tinggi ingat joget tu. Apa buk kau lagi atas juga ni. Ebek. Kok kasar gini ya dia jenis naik ke. Oh, ebek putih. Kait tak? Oh. Wow, YOLO ebek. Oh. Alhamdulillah. IB kat bawah lagi. Okey, alhamdulillah. Aku dah selamat sampai ke darat ni. Aku dengan anak aku. Sekarang jam pukul berapa ni? 5. 5 minit. Aku tolak tadi dalam pukul 4 suku macam tu lah buat. Sampai pukul 5. Tu kira no stop tu. Okey geng, cerita hari ni. Mula-mula pergi main unjam. Tak ada geng air jernih sangat dekat unjam. Last aku datang spot yang aku dapat airbag semalam tu. Kalau video ni minggu lepas lah. Video minggu lepas tu kan. Ni hari ni geng, hasil untuk hari ni airbag. Alhamdulillah. Ada tenggiri 2 ekor, tenggiri rempit. Airbag yang saiz bawah sekilo ada 3 ekor. Lepas tu kelas kilo 3 ekor. Ni kelas 2 kilo lebih, hampir 3 kilo 2 ekor. Ni talang awal-awal dekat unjam tadi kan. Ni seekor ni dapat dekat unjam. Air jenis sangat kan dekat unjam. Lepas tu ni ada lauk ikan cincaru. Aku dan anak aku kutip tadi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Hasil hari ni aku dengan anak aku boleh dikatakan gasak juga turun hari ni. Alhamdulillah. Aku nak kemas-kemas boat aku ni. Lepas tu nak pergi tolak ikan. Ada nak tolak, ada nak balik. Okay geng, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku ucapkan selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak-banyak tu. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.